Pagi tu nampak tenang je kat Corvallis, Oregon. Seorang gadis muda, Brooke Wilberger, baru 19 tahun, keluar bersihkan lampu dekat kawasan apartmen kakak dia. Tapi lepas tu, dia tak pernah balik. Keretanya ada. Barang-barang dia pun tak terusik. Macam dia hilang dalam udara. Bertahun-tahun orang cari tak jumpa apa-apa. Sampai satu hari, polis tangkap seorang lelaki bernama Joel Courtney, penjenayah yang pernah culik orang sebelum ni. Dan bila disiasat, rupanya dia ada kat kawasan Brooke hilang hari tu. 5 tahun kemudian, Courtney mengaku dia culik, rogol dan bunuh Brooke. Dia tunjuk tempat mayat tu disembunyikan, jauh dalam hutan Blodgett. 5 tahun misteri hilang, akhirnya terjawab. Tapi luka keluarga Brooke takkan pernah sembuh.